Ini dia 5 sebab kenapa korang kena dapatkan Tecno Pova 7. First kali dia punya performance. Untuk chipset dia menggunakan Helio G100 Ultimate. Kalau korang nak main PUBG tak ada masalah langsung disebabkan Tecno dah collab dengan PUBG, jadi korang akan dapat prestasi yang terbaik pada Tecno Pova 7 ni. Selain daripada tu, dia punya prestasi bateri. Untuk prestasi bateri 7000 mAh, pada aku memang betul-betul ngam dalam segmen dia. Disebabkan aku sendiri dah pernah pakai dan aku dah tinggalkan atas meja selama seminggu, dia still boleh hidup. Untuk cas mula, dia dah bekalkan charger sebesar 45 watt. Jadi korang tak perlu risau untuk cas semula bateri yang besar 7000 mAh ni. Untuk skrin pula, aku suka disebabkan dia menggunakan saiz skrin yang besar iaitu 6.78 inci 120Hz Vivid display. Dengan skrin ni, korang boleh dapat kualiti gambar dan video lebih baik. Selain daripada tu, skrin dia juga ada TUV certified yang mana dia dapat kurangkan cahaya biru berlebihan untuk pastikan mata korang lebih selesa dan kurangkan mata letih, terutama bila korang layan PUBG lama-lama. Yang keempat, dia punya speaker. Tecno Pova 7 kali ni dilengkapi dengan Dolby Atmos Stereo Dual Speaker. Jadi dia akan bagi kualiti audio yang lebih baik, terutama kalau korang tengah main PUBG. Pastinya korang nak dengar step setiap enemy tu kan. Dan yang kelima, dia punya kamera. Tecno Pova 7 ni menggunakan 108 megapiksel yang pada aku dia ngam-ngam saja untuk segmen dan harga dia. Dan kalau korang nak tengok hasil gambar dan video, korang boleh tengok video sebelum ni. Jadi macam mana? Korang rasa berbaloi atau tidak Tecno Pova 7 ni? Kalau korang minat, korang boleh dapatkan sekarang sebab harga tengah cun-cun tu. Kalau korang tak dapatkan sekarang, memang rugi. Seriously, Tecno Pova 7 ni pada aku memang berbaloi.